Kejayaan JDT mara ke suku akhir AFC Champions League Elite mencuri perhatian seluruh Asia. Namun di sebalik kejayaan bersejarah itu, kenyataan jurulatih Xisco Munoz selepas perlawanan membuatkan ramai penyokong tertanya-tanya tentang satu perkara penting yang akhirnya menjadi kunci kejayaan JDT. Kejayaan Johor Darul Ta'zim FC, JDT, mara ke suku akhir AFC Champions League Elite, ACLE, musim 2025-2026 dianggap sebagai satu detik bersejarah, bukan sahaja buat kelab tersebut, malah turut memberi makna besar kepada bola sepak Malaysia secara keseluruhan. Jurulatih JDT, Xisco Munoz menegaskan bahawa pencapaian ini membuktikan usaha jangka panjang yang dibina oleh kelab itu akhirnya membuahkan hasil di pentas Asia. Menurut Munoz, kejayaan menempah tempat ke suku akhir merupakan sesuatu yang amat membanggakan kerana ia menunjukkan bahawa sebuah kelab dari Malaysia mampu bersaing dengan pasukan terbaik di benua Asia. Dalam sidang media selepas perlawanan, beliau menyifatkan pencapaian tersebut sebagai satu langkah penting dalam sejarah kelab dan juga bola sepak negara. Perkara paling penting pada akhirnya ialah kita mencipta sejarah. Sebuah kelab dari Malaysia berjaya layak ke suku akhir ACLE. Bagi saya, ia sesuatu yang sangat positif, jelas Munoz ketika mengulas pencapaian pasukannya. Perjalanan JDT ke peringkat suku akhir bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka terpaksa berdepan cabaran besar apabila bertemu gegasi Jepun, Sunfresh Hiroshima dalam aksi pusingan 16 terbaik. Perlawanan timbal balik yang berlangsung di Jepun, menyaksikan JDT ditekan hebat oleh pasukan tuan rumah, yang terkenal dengan disiplin taktikal serta intensiti permainan tinggi. Dalam perlawanan tersebut, Sunfresh Hiroshima berjaya meraih kemenangan 1-0 menerusi sepakan penalti, yang disempurnakan oleh Kosuk Kinoshita. Walau bagaimanapun, keputusan itu tidak cukup untuk menyingkirkan JDT, kerana wakil Malaysia tersebut telah memiliki kelebihan daripada perlawanan pertama. Kemenangan agregat 3-2, akhirnya memastikan JDT melangkah ke suku akhir ACLE, sekaligus mencipta sejarah baharu buat kelab tersebut. Pencapaian itu juga menandakan kemajuan besar dalam usaha mereka untuk menempatkan diri dalam kalangan kelab elit Asia. Bagi Munoz, kejayaan ini bukan sekadar mengenai keputusan di atas padang, tetapi juga hasil daripada perancangan jangka panjang yang dibina oleh pihak pengurusan kelab. Beliau turut memberikan penghargaan kepada pemilik kelab, Tunku Ismail Idris, yang selama ini memainkan peranan penting dalam membangunkan projek bola sepak JDT. Menurutnya, visi dan komitmen Tunku Ismail untuk melihat JDT bersaing di peringkat tertinggi Asia menjadi antara faktor utama yang mendorong kelab itu mencapai tahap seperti hari ini. Sejak mengambil alih pengurusan kelab lebih sedekat lalu, Tunku Ismail telah melaksanakan pelbagai pembaharuan termasuk pembangunan infrastruktur, sistem akademi serta pengambilan pemain dan jurulatih berkualiti. Pertama sekali saya sangat gembira untuk bos, Tunku Ismail. Ini adalah projek besar yang telah dirancang untuk jangka masa panjang. Hari ini baginda menunjukkan kepada semua orang, bahawa pasukan ini berada di peringkat tertinggi, kata Munoz. Selain itu, beliau turut memuji komitmen para pemain, yang memberikan segala-galanya sepanjang kempen ACLE musim ini. Munoz menegaskan bahawa kejayaan tersebut adalah hasil kerja keras seluruh pasukan, termasuk barisan kejurulatihan dan kaki tangan sokongan. Penghargaan juga kepada para pemain, kerana mereka memberikan segalanya di atas padang. Bukan sahaja pemain, tetapi juga staf kejurulatihan yang bekerja keras setiap hari, untuk memastikan pasukan berada pada tahap terbaik, tambahnya. Kejayaan JDT mara ke suku akhir ACLE, turut meletakkan mereka sebaris dengan beberapa kelab kuat dari Asia Timur. Setakat ini,
4 pasukan dari zon tersebut telah mengesahkan tempat ke peringkat suku akhir, iaitu JDT, Buriram United dari Thailand, FC Machida Zelvia dari Jepun serta Vissel Kobe. Kehadiran JDT dalam kelompok tersebut jelas menunjukkan bahawa jurang antara kelab Asia Tenggara dan Gegasi Asia semakin mengecil. Jika sebelum ini, pasukan dari rantau ini sering dianggap sebagai pasukan pelengkap dalam kejohanan elit Asia, kini situasinya mula berubah. Prestasi JDT dalam beberapa musim kebelakangan ini menjadi bukti bahawa kelab dari Asia Tenggara mampu memberikan saingan sengit kepada pasukan dari Jepun, Korea Selatan dan Timur Tengah. Kejayaan mereka mara ke suku akhir ACLE juga memberi inspirasi kepada kelab lain di rantau ini untuk terus meningkatkan tahap permainan. Walaupun berjaya mencipta sejarah, Munoz mengakui bahawa masih banyak perkara yang perlu diperbaiki oleh pasukannya. Beliau menegaskan bahawa perjalanan JDT dalam ACLE belum berakhir dan cabaran yang lebih besar menanti di peringkat seterusnya. Menurutnya, setiap perlawanan di peringkat kalah mati memerlukan persiapan rapi serta tahap fokus yang tinggi, kerana mereka bakal menentang pasukan terbaik di Asia. Justeru, beliau mahu pemain JDT terus bekerja keras dan tidak cepat berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Kita masih mempunyai banyak perkara yang perlu diperbaiki. Tetapi pada masa yang sama kita perlu menikmati detik ini kerana ia adalah sesuatu yang istimewa untuk kelab, jelas Munoz. Kejayaan JDT juga mendapat perhatian meluas dalam kalangan penyokong bola sepak Malaysia. Ramai melihat pencapaian tersebut sebagai bukti bahawa kelab tempatan mampu mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, JDT sememangnya menjadi simbol kemajuan bola sepak Malaysia. Dominasi mereka dalam liga domestik, serta kejayaan di pentas Asia menjadikan kelab itu sebagai penanda aras kepada pasukan lain di negara ini. Kini, dengan tempat di suku akhir ACLE sudah berada dalam genggaman, tumpuan JDT pastinya terarah kepada cabaran seterusnya. Penyokong Harimau Selatan berharap pasukan kesayangan mereka mampu meneruskan momentum dan mencipta lebih banyak sejarah dalam kejohanan tersebut. Jika JDT berjaya melangkah lebih jauh, ia bukan sahaja akan mengukuhkan reputasi kelab tersebut di Asia, malah turut membuka lembaran baharu dalam sejarah bola sepak Malaysia. Bagi Munoz, satu perkara yang paling penting sudah pun dicapai. JDT telah membuktikan bahawa mereka mampu mencipta sejarah di pentas tertinggi bola sepak Asia. Kini, cabaran seterusnya adalah untuk memastikan sejarah itu terus berkembang.